Masih lagi dia mencari nama, astaga. Masih lagi bang, tak move on lagi. Tapi biasanya sebelum pertandingan kita ada persembahan, kan? Jadi persembahan tu mestilah daripada orang yang paling banyak followers, kan? Tak guys, Pak Su pun banyak followers. So Pak Su lah, korang faham lah kan? Delete account boleh sempat lagi tak? Tiba-tiba private. Buat account tak apa kan? Jangan kau gengsi. Alamak, aku dah ambil ayam depannya. Okey, 5 minit lagi kita. Okey, 5 minit lagi ya. 5 minit lagi kita akan mulakan. Yang bawang tu. Stay tune. Inilah belakang tabel selanjutnya step konsep guys. Korang akan nampak semua tim-tim dua akan macam tak kabur keluar sikit, dekat belakang ya. Jatuh. Bukan sekejap je lah. Kejap. Kejap boleh. Okey. Okey. Dah. Nampak selesai. Jadilah. Jadi ya. Jamin. Kenapa? Nah itu Jamila belakang. Kita dah Jamila. Cuba suruh. Buka kat TV lagi. Orang cakap ATHL ni Astila The Happy Legacy. Okey lah, alhamdulillah korang dah fikirkan. Kalau tak sekarang kami tak fikir-fikir. Bagi aja. Itulah tu. Siapa boleh tekan? Bukan, ini bihun soup. Memang Sabah punya style. Oh. Kita mau menambah lagi Pak ni. Mau start sudah lagi dah? Laju. Mustard sudah. Kami punya tempat duduk guys. Kalau kamu mau tahu di mana nanti pertandingan, tu kamu nampak tangga tu. Tangga stadium. Tiket habis dah. Bila bawa pulau cakap. Kakak kalau supnya memang power lah. Itulah kalau korang nak tahu kan, kita makan sedap kan, insya-Allah nanti jangan lupa datang kedai bakal dibuka very soon. Very soon. Di mana? Di Petronas. Petronas. Kita bila mana ni? Lima. Gila betul-betul loh. Sedap gila. Bila nak start pertandingan? Itulah. Saya dah ready dah ni. Sebab kita tunggu MC kita. Tu MC kita kelaparan pula. Ni MC kita, Rachel Sandraj. Kejap lagi. Tengah setup. Sabar je. Pertandingan ya. Tapi orang boleh vote juga untuk pilih pemenang Siapa yang penghuni terbaik? Tak habis makan lagi tak lah. Kita bawa makan. Makannya. Kenapa? Aku tak Pantas lah. Kau bisa dari sini penting. Tengok. Nanti tengok. Okey. Dia lagi gini. Jadi silakan. Just stop. Aku nak dengar suara Jack. Memang Jack ada sini. Aku boleh tarik sini tak? Kita datang ke MC mahal tu betul. Tadi tu dah backstage tak gambar tu. Backstage. Kalau kamu mau cari khidmat MC kamu rojo-rojo je aku Jangan risau. Harga boleh runding. gitu. Puas hati. Ada free nyanyian lagi. Mana tahu boleh jadi